Sikit maklumat untuk saudara yang ikuti bersama di dalam video ni. Hari ni pada tanggal 29 bulan 9 tahun 2025, iaitu perkenaan dengan seorang Perdana Menteri daripada Colombia. Telah buat persiapan juga dan dia cedek juga seperti mana Perdana Menteri hak Indonesia. Pada tanggal 27 beberapa hari kemarin, di dalam Sapa UN ataupun tempat mesyuarat hak sahat pencacat ataupun dikatakan bangsa-bangsa bersatu, pihak Perdana Menteri Colombia saat itu telah kecek di dalam pak mesyuarat saat itu. Dia kata tak bolehlah kita nak menghalakkan secara panjang lagi ataupun secara lanjut lagi rakyat-rakyat Gaza tu duduk di dalam keadaan suasana begitu, yakni dengan duk kena memperhilangkan keturunan ataupun dikatakan memperhapuskan akan baka Palestina ni. Jadi kita sebagai orang yang ada kuasa di dalam pemimpin-pemimpin negeri ni, kita tak boleh nak halak dah. Maka di dalam sepak hari dia buat berjung tu, dia kata dia telah bersiapkan juga 20,000 daripada tentera untuk nak pergi sokong dan nak pergi masuk di dalam bandar Gaza. Dan dia minta pula kepada negara-negara yang bersatu yang suka rela untuk nak bersama, boleh dia kata. Siapa-siapa ratik sanggup nak masuk pergi untuk beri bantuan dengan secara ketenteraan, yakni hantarkan tahan ataupun askar-askar masuk pergi dalam Gaza untuk pertahankan akan serangan hak diserahkan oleh Israel terhadap rakyat-rakyat yang ada di Gaza. Jadi dia tu buat persiapan 20,000 juga. Seperti mana Perdana Menteri hak Indonesia pun 20,000. Maknanya sekarang lah ni tu tentera hak persiapan dua negara dah. Jumlah dua tu jadi 40,000 orang dah daripada tentera hak untuk nak masuk pergi kepada Gaza. Di dalam negara-negara lain lagi tu ada bunyi isu-isu juga, termasuknya bunyi kata Syria pun masuk pergi juga. Walaupun negeri dia tu duk susah dalam keadaan tengah baru duk pak perang ataupun baru duk sipeh dengan secara kerusakan banyak juga dalam Syria tu. Pada waktu beberapa hari kemarin pun daripada kalangan wanita yang berpuluh-puluh jugalah tubik mari pegang senjata untuk nak masuk pergi di perangai hak Syria dengan Israeliah tu. Daripada kalangan wanita lah berjubah hitam, berpegang senjata nak lawan, nak memperlepaskan akan Palestina daripada jajahan hak Israeliah. Itu daripada tentera-tentera wanita hak Syria. Dan seterusnya pada beberapa hari kemarin juga daripada pihak kerajaan Korea Utara, dia kata sekiranya ada daripada kalangan negara-negara mana untuk persiapan untuk nak masuk pergi kepada bandar Gaza, maka dia nak sokong dia kata sekat tu. Tapi sokong dia tu ya tak ada kenyataan. Sokong alat senjata ke, sokong makanan ke sokong tentera. Cuma Korea Utara tu maklumat tu juga, tahu kata dia nak sokong juga sekiranya negara-negara mana nak hantar tentera masuk pergi di dalam bandar Gaza. Itu maklumat yang seterusnya. Dan satu maklumat lagi iaitu berkenaan dengan pelayaran semut Nusantara yang masih duk pelayar di tengah laut lagi tu. Kalau mengikut daripada pelayaran dengan secara derah tu, siapa dah sungguh-sungguh. Tetapi kau duk pergi oleh kerana nak ambil keselamatan. Takut Israeliah tu menghatamkan dengan tidak ada perkara yang boleh menyekati, maka membawa jadi kesusahan dan juga jadi tak selamat pada perjalanan ni. Lalu tu kau duk pergi. Kalau kira-kira tu dekat-dekat dah sekarang lah ni tu. Tak sampai seminggu dah sampai lah di kawasan pantai ataupun dikata darat sebelah Alik Gaza tu. Cuma dari semut Santara ni duk kira-kira duk panggil duk prakong, boleh pergi bila-bila. Nak jadi beri pengamal dulu dan nak nanti orang yang menjadi jaga keselamatan di dalam pelayaran ni. Setengah daripada orang yang buat jaga keselamatannya yang saya dapat maklumnya iaitu daripada Itali.
Itu hak biasa, hak sok mudah tu. Dan ada lagi negara-negara lain yang mari sokong untuk beri keselamatan terhadap pelayar sumuk sentara. Untuk pergi kepada singgah berada pada pelabuhan di tepi pantai sebelah alik Palestin tu ataupun di Gaza. Sekadar inilah untuk video ni. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan pada waktu karya-karya insya-Allah. Sekadar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.